Seorang pegerak adik kakak telah memeluk Islam setelah mana dia naik kapal perahu pergi bersama dengan rombongan sumut adik kakak dia. Lagu mana kau maklumat yang lebih lanjut, jangan lupa pakai ikuti belakang-belakang channel Tahu. Jadi lagu ni adik kakak merujuk pergi kepada satu agensi berita Anadolu yang mana pihak Lobok Merah dari negara Malaysia dia ambil mari terjemuh adik kakak. Dia sebar goyak katanya ada salah satu orang lelaki yang bernamanya Tommaso Bortolazzi. Dia ni orang Itali. Orang Itali adik kakak. Dia ni jadi ahli nakis cekam, gerak naik perahu pergi bersama. Jadi kita goyak kepada adik kakak sama-sama dah, katanya orang naik rombongan naik perahu kapal nak pergi ke Falas adik kakak dia bukan sekadar kata Islam saja. Bahkan ada berbagai-bagai agama terutamanya Kristian dan sebagainya adik kakak naik perahu kapal pergi bersama. Lebih kurang dekat-dekat dengan 450 buah adik kakak dia. Jadi salah satu orangnya ada dari negara Itali. Dia royak katanya yang dia naik perahu kapal di dalam program flotilla ni adik kakak bukan kata untuk hanya tetap falas saja adik kakak. Dia katanya tetap keadilan dan juga kemanusiaan. Dia nak pergi bersama untuk nak bersuara demi keadilan dan juga demi kemanusiaan. Laksiti manusia cun. Sebab mereka ni adik kakak saya belah benar apabila tengok mereka kena buat mereka dianyonyoi adik kakak dia. Tiba-tibanya adik kakak dia ni pun juga kena ikat bersama dengan rombongan beliau lebih kurang 460 orang lebih. Maka adik kakak ketika dia kena ikat ni dia tengok kekejaman buat oleh pihak tentera Israel ni adik kakak memang zalim benarlah. Ada satu ketika adik kakak dia tengok ada jemaah Islam pergi bersama dengan dia ni walaupun duduk di dalam keadaan darurah setara mana, tapi orang Islam tu saat ni sanggup semaya. Kena lari, kena tak sewak lagu mana ke adik kakak, orang Islam itu saat ni adik kakak mereka semaya. Ada satu ketika dia katanya saya melihat mereka sedang solat. Lalu ada tentera Israel datang dan juga menghentikan mereka dengan kasar. Ada satu ketika dia royak katanya dia duk tengok orang Islam pergi bersama dengan dia ni lah duk tengok semaya, tiba-tibanya ada tahang ataupun tentera hak Israel saat ni mari lari tak sewi semaya dengan kasar-kasar. Maka orang Islam saat ni rela nak semaya situ dah adik kakak, nak royak katanya kuatnya iman mereka. Akhir-akhir sekalinya adik kakak dia tengok situ membuatkan dia memikir. Maka selepas daripada mereka ni saat ni telah dapat kebebasan, lelah ni hak boleh kebebasannya lebih kurang 130 orang kau. Ada lagi hak kena duk pergi demo tu 300 orang lebih lagi adik kakak. Bahawa mereka ni dapat kebebasan. Seorang lelaki ni pun dapat kebebasan, klik mari ke turun kapal tubel di kawasan negara Turki. Akhir-akhir sekalinya adik kakak dia ni rela masuk Islam dengan karenanya dia tengok kata orang Islam ni kuat sengoti. Walaupun lari tak sewi semaya, tapi mereka jong nak semaya lagi, rela nak semaya lagi. Maka dia tengok kekuatan hati jiwa orang Islam itu saat ni kuat. Akhir-akhir sekalinya adik kakak dia pun telah jadi orang Islam dah pada masa sekarang ni, setelah mana dia tiba di tanah Turki pada beberapa hari yang lalu adik kakak dia.